Assalamualaikum. Dah hari ni saya duduk di Benesta dah. Dengar lama dah dengar Suk Tok Chair ni lah dah. Hari ni kita sapa di Benesta. Saya duduk nibung tu tapi tak ada nak pergi nibung dah. Mari Benesta ni lah. Dah Suk Tok Chair tengok dalam kata dah. Sup dia jadi dak dengan atas sup batik ekor dia jadi dah. Jadi tengok dah. Ha gitu. Mula-mula masuk dak duduk kedai dia ni dah. Suasana pak luah lah, pak duduk tengok ada zon sup, zon air dah. Nak duduk mana boleh duduk, kita nak pilih. Suk Tok Chair ni duduk dengar banyak kali dah dengar. Ya, kita asal ke jalan tapi tak ada lagi jalan. Betul lah hari ni mari Benesta tok. Dia nak mai terasuk kedai. Dan nama apa kedai nama? Hari ni sini iaitu kedai Suk Tok Chair dah at Benesta dah. Suk Tok Chair ni Suk Tok Chair 5 sebenarnya. Suk Tok Chair 5 ni bagi saka yang ke Cawengnya yang kena iaitu duduk di Nesta. Saka di hok dah ni. Saka di hok. Dah. Sakaที่1 2 3 4 1 2 3 4 tu terletak di Bangkok di bandar Bangkok. Bangkok dah. Bangkok. Lepas tu ada di Saka Caweng yang kelima di Jala. Dan juga yang kena iaitu di Benesta ni. Sini suasana dia. Dah. Waktu nak tu suasana luah. Wah, dah. alhamdulillah. Ada baduk. Atau menu nek 6 ni apa be kalau mari sini patok sini ada supo ya, supo yang ada ni pun ada sup ekor, sup daging, sup gulai, sup dan juga capur lah kita buat sup kakak halal dengan daging pun ada. Dan juga sini menu nek ada sup sati sebagai tamu. Sup sati. Sup beluk dengan sup sati terlalu sini. Beluk sati bagi jadi lah kau. Bagi jadi weh. Ya teh nak makan. Kalau hari nak makan nak tubeh nak makan satu. Ataupun itik, sup itik lah kalau Malaysia dia panggil itik. Okey dah. Ni apa ni? Beguk dah. Beguk ni lepong daging dah. Ya dah. Baik. Kalau mari dekat apa ni? Ni kita ada sate. Ni sate ni? Kita ada sate. Sate, betul? Ekor dah. Lepas tu tulang usuk. Tulang. Dah. Serahlah dah. Siapa lalu yang ni duduk ni. Boleh. Suk Chair 5 dah. Boleh nak minyak pun siap dah. Kita buat kata nak habis kita jebok lagi. Lepas tu hak ni duk letak kalau. Duk letak ni ni stok. Ni suk lah. Lepas tu kita yuk maprung fang ni. Lepas tu nak ni kita khai jual ni. Bawa kata habis ni hak ni jebok lagi. Hak stok mai sini. Mana apa kun sikit juga. Kun sikit. Tanah kan. Itu ni. Habis pun puas sikit dah tengok. Tuh. Ni sebagai jadi apa dah? Ada. Jadi sampai serak sikit nah. Ni. Agak. Kita udah mari sup ekor. Ada, sup batik ekor lah. Ini. Dia dengan telur sama ya. Jangan kuah dulu. Tengok batik ekor dia. Tak ayalah. Tak boleh panas. Kakak sampah. Kemkut dah kuah ya pada. Kuah hadis sapang lah. Sapi tu. Jadi pada. Dah, bahan nak pakai batik. Dah, so minyak tu beri mana pada. Celur maknanya celur lamun dah boleh. Boleh isi dia ni. Lucu tu. Dan tengok lah siapa nak kesuk. Hari ni kita Suk Tok Chair gram 35 saka pada setah dah. Dah bengil yang 5 kan dah. Yang ni saka ni tu dah. Itu. So ni kita buat kecil. Kecil tu saya lah. Pakai ria yang selalu tu. Saya. Ni, dia ni bagi buat kecil ni. Yang ni pengalaman banyak dah ni ingat pop. Ni. Lah belah ni belum masuk kecil dah. Ya ada son-son dia lah. Okey. Kecil sok buat ni dah. Apa putih koli juga putih koli tu. Kawan-kawan. Makan lele puluh ngapet hari tu. Puluh ngapet hari dia kata. Telefon nak telefon mari dulu pun boleh dah. Nama telefon ni lah. 105 kita name 53. 53 ni Hasan ni. Betul level lah. Lepas tu hak jalan pun hak jalan tekas sektor.
Hok nyala ni 2353. 53 juga. Oh 2353. Hok Banasta ni 4353 dah. Tengok situ. Kip rakyat sampai tahu tu. Ya. Okey, saudara kita Malaysia lalu. Malaysia dari tu banyak lah. Mudah nak order. Betul ada bahasa Thai. Bahasa Thai pada. Ini bahasa Thai. Bahasa Thai. Jadi mari orang Malaysia mari tak kena bimbel lah. Tak nak order dah. Boleh. Dah ada tulis Inggeris dah. Boleh lah. Jadi ya. Pukul pagi siapa buka milih-malih? Ya. Lepas tu ada hari katuk tak? Kita buka kita katuk tiap-tiap hari Jumaat lah. Hari ni hari Khamis last minggu, iaitu esok kita cuti dan juga kita mula start hari Sabtu ni pula sekali. Okey. Sabtu sampai Khamis. Okey, dah. Lepas tu siapa lalu kawasan Benesta boleh boleh sentuhan dah. Siapa duduk kawasan lalu nak pergi Betong ataupun duduk jalan Betong dah. Pergi dekat ke Betong nak kelik mari singgah nak pergi ke jalan dah. Kedai duduk sebelah. Kalau kelik Betong duduk lek kiri. Kalau nak pergi Betong duduk lek kanan. Tepi watak besar. Tepi watak besar. Depan tu iaitu Pamiok lama dah. Kita perhati ada Bumblebee Pak itu. Tu ada ibu tu. Ada Bumblebee sini. Ada juga sembok kuning-kuning. Dah. Kita luah. Alhamdulillah. Pada suasana Malay ni kita tambah kisi sini. Malay. Bawa Malay masuk hotel lah pukul 5:30 boleh. Hari sini kita tambah kisi banyak sini iaitu boleh makan lah mari ngenge french fry nugget. Kong Thalin. Budak-budak suka dah. Werum. Budak mari duk main apa semua. Okey, dah. Boleh turun itu.